semerbak bunga kasturi mekar dalam rintisan hujan. Rabiatul Adawiyah empunya diri tabah dalam setiap ujian. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Halil, pelajar PPSMP ambilan Ogos 2025, option Bahasa Melayu kelas 1. Sekalung penghargaan buat pensyarah akademik saya, Dr. Siti Dahlia binti Abdullah bagi kod khusus BMMB 1084 Asas Tata Bahasa Melayu. Tujuan saya menghasilkan video ini adalah untuk menyiapkan tugasan pentaksiran berterusan bagi kod khusus BMMB 1084. Tajuk tugasan. Rabiatul, apa tajuk tugasan awak ni? Lupa pula saya nak beritahu tajuk tugasan saya. Tajuk tugasan saya berkaitan dengan konsep sistem ejaan dan isu gegermatisan tata bahasa. Mari kita kenali dengan lebih mendalam apakah makna bagi konsep sistem ejaan dan apakah makna bagi isu gegermatisan tata bahasa. Jom kita kenal dengan lebih mendalam. Pengenalan. Apakah makna bagi konsep sistem ejaan? Mari kita kenali dengan lebih mendalam apakah makna bagi konsep sistem ejaan. Sistem ejaan merupakan peraturan atau kaedah yang digunakan untuk menulis sesuatu bahasa dengan betul mengikut sebutan dan struktur bahasa tersebut. Dalam konteks bahasa Melayu, sistem ejaan membantu menyeragamkan cara penulisan supaya semua penutur menggunakan bentuk ejaan yang sama walaupun terdapat pelbagai dialek atau logat. Ciri-ciri konsep sistem ejaan. Tadi kan kita dah tahu apakah makna bagi konsep sistem ejaan. Sekarang, mari kita kenal dengan lebih mendalam apakah ciri-ciri bagi konsep sistem ejaan. Ciri-ciri bagi konsep sistem ejaan yang pertama, penggunaan huruf vokal dan konsonan yang tetap. Macam yang kita tahu, dulu-dulu waktu kita sekolah rendah, cikgu mesti akan ajar kita huruf A hingga Z. Maka, konsep sistem ejaan ini terdiri daripada 26 huruf rumi daripada A hingga Z. Umum kita mengetahui huruf vokal ialah A, E, I, O, U dan huruf konsonan merupakan huruf selain huruf vokal. Ciri yang kedua bagi konsep sistem ejaan merupakan penggunaan huruf besar dan huruf kecil secara sistematik. Kebiasaannya, kita menggunakan huruf besar pada awal ayat dan kata nama khas. Kalau huruf kecil pula, kebiasaannya kita menggunakan huruf kecil untuk kata nama am. Terkejut saya. Baiklah. Yang seterusnya, saya akan menerangkan ciri yang ketiga bagi konsep sistem ejaan. Ciri yang ketiga bagi konsep sistem ejaan merupakan pemisahan dan penggabungan kata mengikut makna dan fungsi. Contohnya, di sekolah, kata sendi tambah kata nama. Ditulis terpisah, bukan di sekolah. Salah tu. Baiklah, ciri yang keempat merupakan konsisten dalam pembentukan kata pinjaman. Kata pinjaman disesuaikan dengan sistem bunyi dan morfologi bahasa Melayu. Contoh, aktiviti daripada activity yang dipinjam daripada bahasa Inggeris. Selain itu, university daripada pinjaman bahasa Inggeris university. Baiklah, yang kelima bagi ciri konsep sistem ejaan merupakan ejaan berdasarkan prinsip satu bunyi, satu huruf. Ini selaras dengan asas fonologi tata bahasa Melayu. Setiap fonem dilambangkan oleh satu huruf yang konsisten. Baiklah, saya akan teruskan dengan kepentingan konsep sistem ejaan. Kepentingan konsep sistem ejaan. Baiklah, sekarang mari kita kenal apakah kepentingan konsep sistem ejaan. Kepentingan konsep sistem ejaan yang pertama,
Konsep sistem ejaan penting bagi menyeragamkan penulisan bahasa Melayu. Sistem ejaan yang seragam memastikan semua penutur menulis dengan cara yang sama. Sebagai contoh, perkataan bahasa, sekolah dan universiti dieja sama oleh semua pengguna di Malaysia dan negara serantau. Kepentingan konsep sistem ejaan yang kedua, konsep sistem ejaan penting bagi memudahkan kefahaman dan komunikasi. Apabila ejaan digunakan secara konsisten, mesej dalam penulisan lebih jelas dan mudah difahami. Hal ini membantu menyampaikan idea dengan tepat tanpa kekeliruan. Kepentingan konsep sistem ejaan Yang ketiga pula, konsep sistem ejaan penting bagi menjadi asas kepada tata bahasa dan pembelajaran bahasa. Sistem ejaan membantu pelajar memahami struktur perkataan, sebutan dan pembentukan kata. Hal ini berkait dengan morfologi, bentukan kata dan fonologi bunyi bahasa. Mari kita sambung dengan kepentingan konsep sistem ejaan yang keempat. Yang keempat, konsep sistem ejaan penting bagi memelihara keaslian dan identiti bahasa Melayu. Ejaan yang betul mencerminkan keindahan dan keaslian bahasa kita. Hal ini dapat mengelakkan pengaruh asing yang boleh mengubah bentuk bahasa yang asal. Baiklah, mari kita sambung dengan kepentingan konsep sistem ejaan yang kelima. Yang kelima, konsep sistem ejaan penting bagi memudahkan penerbitan dan pentadbiran bahasa. Dalam urusan rasmi seperti pendidikan dan penerbitan bahan ilmiah, sistem ejaan yang seragam memudahkan penyuntingan dan percetakan. Ini yang terakhir, kepentingan konsep sistem ejaan yang keenam. Yang keenam, konsep sistem ejaan penting bagi meningkatkan mutu penulisan. Penguasaan ejaan yang betul menghasilkan penulisan yang kemas, gramatis dan ilmiah. Hal ini menunjukkan tahap penguasaan bahasa yang tinggi. Kesimpulan. Secara keseluruhannya, konsep sistem ejaan memainkan peranan penting dalam memastikan penulisan bahasa Melayu lebih seragam, tepat dan mudah difahami oleh semua pengguna bahasa. Melalui sistem ejaan yang mantap, identiti dan keindahan bahasa Melayu dapat dikekalkan serta dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Oleh itu, setiap pengguna bahasa perlulah memahami dan mematuhi peraturan sistem ejaan agar komunikasi dalam bahasa Melayu terus kekal jelas dan berkesan. Isu kegramatisan tata bahasa. Dengan bismillah syair dibaca, salam pembuka kata pemula, izinkan hamba untuk bernada supaya senang hati semua. Rabiatul, awak tengah buat apa tu? Saya sedang dendangkan syair. Indahnya bahasa Melayu kita kan? Tetapi saya sedihlah. Kenapa awak sedih? Saya sedih kerana pada era moden ini saya lihat banyak isu kegramatisan tata bahasa yang berlaku di kawasan sekitar kita. Apa itu isu kegramatisan tata bahasa? Isu kegramatisan tata bahasa merujuk kepada masalah atau kesalahan dalam penggunaan tata bahasa sesuatu bahasa. Nak tahu cerita tak? Sewaktu saya pulang ke kampung pada cuti pertengahan semester, saya lihat banyak isu kegramatisan tata bahasa yang ada di kawasan kampung saya. Antara kesalahan yang saya jumpa merupakan kesalahan ejaan. Nak tahu tak? Jom kita tengok. Sebelum saya tunjukkan kesalahan ejaan yang saya jumpa, mari kita kenal terlebih dahulu tentang kesalahan ejaan.
Kesalahan ejaan ialah penyimpangan atau kesilapan yang berlaku dalam bentuk tulisan dan tanda baca. Terdapat 9 jenis kesalahan ejaan yang lazimnya dilakukan seperti kesalahan huruf, kesalahan tanda sempang, kesalahan penjarakan, kesalahan pola keselarasan vokal, kesalahan kelainan vokal, kesalahan konsonan, kesalahan bahasa pinjaman, kesalahan bentuk bebas dan kesalahan bentuk terikat. Kesalahan ejaan yang pertama saya jumpa ialah suhun. Ejaan yang salah ialah suhun. Ejaan yang betul ialah suun. Kenapa ejaan suhun tu salah? Ejaan suhun tu salah kerana pengguna menambah huruf vokal H yang tidak sepatutnya ada dalam perkataan tersebut. Suun tu apa ya? Suun itu merupakan makanan seperti mihon tetapi lebih halus. Kesalahan ejaan yang kedua yang saya jumpa ialah voucher. Voucher ke voucher? Selalunya kita sebut voucher. Mestilah perkataan voucher ni yang betul kan? Tak, sebenarnya salah. Perkataan yang betul ialah voucher dan bukannya voucher. Kenapa salah? Hal ini kerana perkataan voucher merupakan pinjaman daripada bahasa Inggeris, voucher. Jadinya perkataan voucher ini telah diubah sesuai mengikut sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu supaya menepati ejaan Bahasa Melayu. Kesalahan ejaan yang ketiga ialah sate. Ejaan sate salah. Kenapa salah? Ejaan sate merupakan pinjaman daripada bahasa Indonesia dan telah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Melayu. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, ejaan sate yang diiktiraf hanyalah sate. Contoh ayat, kami menikmati sate ayam di pasar malam. Ejaan sate ya, bukan sate. Kesalahan ejaan yang keempat ialah ejaan mi. Ejaan mi ke mi yang betul? Ejaan yang betul ialah mi dan bukanlah mi. Kenapa salah? Sebab kalau kita sebut mi pun, kita sebut mi dan bukanlah mi. Jadi cukuplah hanya sekadar kita tulis perkataan mi. Mi barulah betul. Kesalahan ejaan yang kelima ialah kuih tiaw. Selalunya selain kita beli mi goreng di pasar malam, kita juga mesti akan beli kuih tiaw goreng. Jadinya ejaan kuih tiaw yang ni betul ke atau kuih tiaw yang ni betul? Kuih tiaw yang betul ialah ejaan ini, Kuidiau. Barulah mengikut bahasa baku, barulah betul. Hai Rabiatul, apa kesalahan yang keenam? Kesalahan ejaan yang keenam ialah nenas. Ejaan yang betul ialah nanas. Kenapa ejaan nenas tu salah? Dalam sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu, ejaan sesuatu perkataan mesti mengikut bentuk asal dan sebutan standard Bahasa Melayu baku, bukan sebutan logat atau dialek. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Dalam sebutan lisan, bunyi A pada suku kata pertama kadang-kadang berubah menjadi E pepet. Contohnya, nanas disebut nenas. Namun, dalam ejaan rasmi, bentuk asal huruf tidak berubah. Jadi, mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pun merupakan nanas, bermaksud buah tropika yang mempunyai kulit berduri dan isi yang manis masam. Tengok sini. Kesalahan ejaan yang ketujuh ialah temuduga. Temuduga, kenapa salah? Hal ini kerana temuduga sepatutnya jarak. Menurut Tata Bahasa Dewan dan Pedoman Ejaan DBP, perkataan temuduga tergolong dalam kata majmuk yang merupakan dua perkataan yang masih mengekalkan makna asalnya dan belum dianggap sebagai satu kata mantap. Temu bermaksud berjumpa, duga bermaksud menilai. Gabungan kedua-duanya membawa maksud berjumpa untuk menilai. Jadi, makna asal kedua-dua perkataan masih jelas. Oleh itu, ejaannya mesti ditulis terpisah. Jadi, bila boleh dirapatkan? Perkataan majmuk hanya dirapatkan apabila gabungannya telah mantap.
dan membentuk makna baharu sepenuhnya. Contohnya, tanda tangan, suruhanjaya dan jawatan kuasa. Namun, temuduga belum mencapai tahap itu. Sebab itulah DPP mengekalkan ejaan berjarak. Mengikut rujukan rasmi, menurut Kamus Dewan edisi ke-5, temuduga kata nama pertemuan rasmi untuk menilai atau menyoal calon bagi sesuatu jawatan. Kesalahan ejaan yang ke-8 ialah murtabak. Ejaan murtabak salah. Dah tu, ejaan yang betul macam mana? Ejaan yang betul ialah martabak. Nak tahu tak asal-usul martabak? Perkataan martabak berasal daripada bahasa Arab mutabak yang bermaksud dilipat atau berlapis. Sedapnya kalau saya dapat makan martabak kan? Assalamualaikum Ibu. Adik nak makan nasi biryani lah hujung minggu ni. Okey, terima kasih Ibu. Saya baru teringat. Saya terjumpa kesalahan ejaan yang ke-9, nasi biryani. Ejaan yang betul biryani ke biryani atau biryani? Ejaan yang betul ialah biryani. Pertama, kedua, ketiga. Kesalahan ejaan yang ke-10 yang saya jumpa ialah kedua. Kenapa kedua salah? Kerana awalan ke perlu dibubuh sempang sebelum kata bilangan tingkat. Contohnya ke-19, ke-20, ke-21. Kesalahan ejaan yang seterusnya ialah kedai Arab. Kedai Arab salah? Kenapa salah? Kalau kita tengok kedai Arab, semua huruf besar. Tiba-tiba ada terselit huruf I yang huruf kecil. Salah ni. Kalau nak tulis huruf besar, biarlah semua huruf besar. Mari saya tunjukkan penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Penggunaan huruf besar kebiasaannya kita gunakan pada awal ayat atau kata nama khas. Untuk huruf kecil pula, kebiasaannya kita gunakan untuk kata nama am. Untuk kes seperti ini, kebiasaannya kita akan guna semua huruf besar untuk papan tanda dan tajuk kedai. Sedapnya kalau dapat minum air sirap. Kesalahan ejaan yang ke-12 ialah ejaan sirup. Sirup bukan sirap ke? Perkataan sirap telah disesuaikan mengikut sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. Ejaan sirup berasal daripada bahasa Inggeris. Tetapi dalam bahasa Melayu, ejaan tersebut diubah suai mengikut sebutan dan kaedah ejaan baku. Jadi, bentuk yang diterima dalam bahasa Melayu standard ialah sirap. Okey, baiklah. Kesalahan ejaan yang ke-13 ialah lebuh raya. Lebuh raya sepatutnya jarak ke rapat? Ejaan yang betul ialah lebuh raya. Lebuh raya merupakan gabungan kata nama am yang membawa maksud jalan besar atau jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Oleh sebab lebuh raya bukan nama khas, maka ditulis berasingan. Lebuh raya bukan lebuh raya. Contoh penggunaan, kereta itu sedang bergerak laju di lebuh raya. Mesti dah bosan kan? Tak apa. Tinggal lagi 2 je kesalahan ejaan. Baiklah, kesalahan ejaan yang seterusnya ialah tengah hari. Tengah hari merupakan 2 perkataan yang masing-masing ada makna sendiri. Tengah merupakan bahagian pertengahan. Hari merupakan waktu siang. Apabila digabung, maksudnya waktu di pertengahan siang. Tetapi kedua-duanya masih bebas digunakan secara berasingan. Dalam sistem ejaan Rumi, apabila 2 perkataan masih mengekalkan makna asal dan belum mantap sebagai satu unit, ejaannya ditulis jarak. Ejaan rapat hanya digunakan apabila 2 perkataan itu telah menyatu makna dan tidak boleh dipisahkan lagi, seperti antarabangsa dan kerjasama. Kesalahan yang terakhir merupakan peguam bela. Kenapa peguam bela salah? Samalah yang macam tengah hari tadi. Peguam bermaksud orang yang berkelulusan undang-undang dan mewakili pihak di mahkamah. Bela bermaksud mempertahankan atau melindungi. Apabila digabung menjadi peguam bela, maksudnya peguam yang membela kes seseorang di mahkamah.
Ditulis jarak sebab kedua-dua perkataan peguam dan bela masih mempunyai makna sendiri dan belum mantap sebagai satu kata tunggal. Rabiatul, cari apa tu? Oh, saya cari kesalahan ejaan. Bukanlah yang terakhir ke? Tidaklah. Sebenarnya ada banyak lagi kesalahan ejaan yang saya jumpa. Sebenarnya video ni belum habis. Jom kita sambung tengok. Kesalahan ejaan yang seterusnya ialah kopis. Kopis, kenapa salah? Ejaan yang betul ialah kubis. Kenapa kopis salah? Hal ini kerana pertukaran vokal U kepada O. Mungkin kerana salah sebut atau pengaruh logat. Perubahan vokal ini bukan sahaja menukar bunyi tetapi menjadikan ejaan tidak standard. Baiklah, kesalahan ejaan yang seterusnya ialah ejaan balai raya. Kenapa balai raya yang ini salah? Balai raya salah kerana ejaannya dieja rapat. Sepatutnya balai raya dieja jarak. Kesalahan ini berlaku sebab ramai anggap perkataan itu satu kata tunggal. Padahal balai dan raya merupakan dua perkataan berbeza yang membentuk frasa nama. Dalam sistem ejaan bunyi, dua perkataan yang digabungkan tetapi masih mengekalkan makna asal masing-masing perlu ditulis terpisah. Contohnya, balai bomba, balai polis. Balai bermaksud bangunan atau tempat rasmi, manakala raya bermaksud besar atau utama. Jadi, apabila digabungkan, balai raya bermaksud tempat atau dewan untuk orang ramai berkumpul. Kalau ditulis rapat balai raya, itu menjadi kesalahan ejaan kerana tidak mengikut peraturan gabungan kata dalam bahasa Melayu. Ikan keke ma iloi iloi, ikan gelama ma ilai ilai. Nak tahu tak kesalahan ejaan yang seterusnya? Kesalahan ejaan yang seterusnya ialah warung. Warung salah, ejaan yang betul apa? Ejaan yang betul ialah warung. Kesalahan ejaan warung berlaku kerana pengaruh sebutan tidak baku. Bunyi eng di hujung perkataan sering disalah tulis sebagai eng tambah o, iaitu warung. Dalam sistem ejaan Rumi yang betul, bunyi sengau eng ditulis dengan eng sahaja, tanpa huruf tambahan. Contoh ayat, saya makan di warung Pak Mat. Salah, yang betul, saya makan di warung Pak Mat. Perkataan warung bermaksud tempat kecil untuk menjual makanan atau barang dan kebiasaannya terdapat di tepi jalan. Jadi, dalam penulisan rasmi atau papan tanda, ejaan warung mesti digunakan dengan betul. Kesalahan ejaan yang seterusnya ialah ejaan slipper. Ejaan slipper ke selipar yang betul? Ejaan yang betul ialah selipar. Perkataan slipper berasal daripada bahasa Inggeris tetapi dalam bahasa Melayu, ejaan dan sebutannya telah disesuaikan dengan sistem fonologi Melayu. Huruf SL ditukar kepada SE dan bunyi akhir per disesuaikan menjadi par, selipar. Contoh ayat, saya membeli selipar baharu. Itu salah. Yang betul, saya membeli selipar baharu. Apabila perkataan bahasa Inggeris dipinjam ke dalam bahasa Melayu, sebutan dan ejaan mesti mengikut bentuk yang diterima DBP, bukan bentuk asal Inggeris. Jadi, dalam penulisan rasmi, mesti kita gunakan selipar, bukan slipper ya. Yang ini barulah betul kesalahan ejaan yang terakhir. Baiklah, kesalahan ejaan yang terakhir merupakan ejaan coklat. Coklat atau coklat. Ejaan yang betul ialah coklat. Perkataan ini asalnya daripada bahasa Inggeris chocolate. Dalam bahasa Melayu, ejaannya telah disesuaikan dengan sebutan dan sistem ejaan Rumi. Huruf vokal I dalam coklat digugurkan supaya sebutan jadi lebih ringkas dan mengikut bunyi bahasa Melayu. Maka jadilah coklat. Contoh ayat, saya suka makan coklat. Salah.
Yang betul, saya suka makan coklat. Bahasa Melayu tidak guna terlalu banyak vokal berulang yang tidak diperlukan. Jadi, apabila sebutan boleh dipendekkan tanpa mengubah makna, ejaan juga akan dipendekkan seperti coklat dan bukan coklat. Alhamdulillah, selesai sudah video saya pada kali ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan pentafsiran berterusan pada kali ini. Sebelum saya mengakhiri video pada kali ini, dengarlah serangkap pantun daripada saya. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, cemari disusun, maaf dipinta. Terima kasih kerana menonton video ini hingga ke penghujung.